Pemain terhebat? Mungkin. Ikon global? Pasti. Tapi kini ada gelaran baru untuk Cristiano Ronaldo. Dia bukan sahaja memecahkan rekod di atas padan, tapi kali ini dia pecahkan rekod di bank. CR7 ini secara rasmi menjadi pemain bola sepak aktif pertama yang bergelar seorang bilioner. Menurut laporan daripada Bloomberg, nilai kekayaan bersih bintang kebangsaan Portugal ini telah pun mencecah angka luar biasa, iaitu 1.4 bilion dolar. Ini bukan sahaja mengenai gaji lumayan yang beliau dapat di kelab. Nilai ini adalah hasil gabungan daripada nilai pasaran dirinya sebagai seorang atlet premium. Dan yang paling utama, pelbagai tajaan global. Ronaldo ada perjanjian penajaan seumur hidup dengan jenama sukan utama. Kemudian, empayar jenama CR dari hotel, gym hingga ke koleksi pakaian dalam. Semua ini membolehkan Ronaldo menjana wang bukan sahaja dengan kakinya, tetapi juga dengan namanya. Dan jangan lupa, beliau adalah atlet yang paling ramai pengikut di media sosial. Setiap post beliau adalah iklan. Beliau menjana jutaan hanya melalui pengaruh digitalnya. Cristiano Ronaldo telah membuktikan bahawa kejayaan di padang boleh diterjemahkan kepada kekayaan luar biasa di luar padan.